Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi cara saya goreng bihun untuk sarapan pagi. Jom. Bila minyak kita dah panas, kita tumiskan bawang putih. Okey, bila bawang putih kita kekuningan, baru kita masukkan cili kisar sebanyak 2 sudu. 2 sudu makan ya. Kita masukkan lauk dia ni. Tu dia, ada sotong dan udang. Ini bubula ikan. Seterusnya kita masukkan sos tiram. Dia kurang 2 sudu makan. Sos cili pun sama. Kita masukkan sedikit air. Okey, kita masukkan garam. Okey, kita masukkan kecap manis. Okey, kita masukkan sayur batang sawi. Ini batang sawi. Daun dia kita masukkan kemudian. Ini kita masukkan awal sebab batang dia ni keras. Kalau nak masukkan isi ayam, boleh je masukkan isi ayam, tapi saya tak suka. Kalau sotong, udang ada isi ayam, saya tak suka. Okey, kita masukkan bihun. Makanan laut dia tak boleh campur dengan ayam ataupun daging ya. Tapi kalau nak juga boleh je. Masukkan potongan cili. Masukkan daun sawi. Kita masukkan sayur toge. Last sekali kita masukkan telur. Okey, dah pun masak bihun kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taburkan cili merah, bawang goreng, asam limau.